Mataf kembali lagi. Cuti-cuti sekolah ni terus ajak akak kau dating kat sini. Malaysia Thai Halal Food Festival di Strand Mall, Kota Damansara berlangsung dari 22 sampai 26 Oktober je. 5 hari sampai Ahad ni. Macam-macam makanan Malaysia dan Thailand berhimpun kat satu tempat. Bau pun dah buat perut rasa lapar. Paling excited bila nampak Milky Green Tea Cheese Bakar. Sumpah sedap gila weh. Bila sedut tu cheesy, manis berlemak. Jom try pula pulut mangga 3 warna. Siapa yang geng dessert confirm suka ni. Lemak manis santan dia akak kau betul-betul suka. Ni kita orang try Maggi Tom Yum Hat Yai. Macam-macam seafood dalam tu. Pekat kau kuah dia. Memang ngam sampai non-stop kita orang layan makan. Akak kau seret abang pula ke kedai somtam. Somtam betik dia ni makan punya makan tak sedar dari chain semangkuk. Ni anak jejaka abang nak try baby crab tom yum. Krup krap sedap juga lah ya. Tegoda pula tengok ayam penyet ni. Dia serve dengan Sambal hijau dengan sambal merah. seriously bagi abang memang Sedap. last kali, kita orang alas tekak pula dengan jus Tailongan. Sejuk sampai ke otak. Satu je nak bagi tahu air dia ni. Bapak sedap weh. Dah duduk-duduk makan, sempat kita orang tapau untuk anak-anak dan jiran. Benda sedap, mestilah kena kongsi. Menarik kan? Okey lah geng, bye.